Kepada Merdeka, hari ini kami ingin bercerita tentang jiwa Malaysia yang hidup dalam sekolah kami. Nenek guru besar pernah bercerita, pada zaman Jepun, banyak sekolah ditutup. Mereka belajar di bawah cahaya pelita, menulis di tanah kerana tiada buku. Semuanya demi ilmu. Kerana merdeka, kami bebas menimba ilmu. Mendapat peluang yang nenek hanya impikan. Kerana merdeka, kami hidup harmoni. Walaupun budaya berbeza, kami tetap satu keluarga. Inilah jiwa Malaysia, berbeza warna kulit, budaya dan agama, tetapi semangat kita tetap